Sedap yang konjak dia sedap. Aku teracun lagi. So korang pun kena teracun juga. Aku nampak dah satu kedai oren ni, dia tulis oat story. So aku rasa aku nak try. So kejap lagi aku akan review korang macam mana rasa oat story punya air ni. Okay, so I ada order satu meal replacement dia. I ada order oat konjac bubble milk tea. Lepas tu I order organic juice dia. And lastly I ambil dalam kategori refreshing tea. So dia ada banyak kategori, korang boleh pilih dekat situ tau. So untuk meal replacement ada matcha and also chocolate. Ada sampai 6 sebab I nak rasakan dulu untuk korang. Dia memang rasa blended oat. Lepas tu ada rasa matcha. Matcha dia tak terlalu strong dan dia tak manis. Dia tak terlalu pekat sampai korang rasa muak. Dia rasa macam koko. Korang buat kek kan ada koko kan, koko powder. Dia rasa macam tu. For oat konjac bubble tea punya, kita ada ambil satu strawberry and satu lagi ni just milk konjac. Kat bawah tu dia ada macam strawberry punya puree. And then dia ada bubble tea kat dalam. And nampak tak macam ada oat-oat kat situ. Bismillah. Dan dia rasa sikit masam strawberry tu. Ada rasa oat dia tapi tak terlalu banyak. Dia punya boba tu sedap gila. Dia rasa macam korang makan, tahu tak yang konjac tu, yang jelly tu kan. Dia sedap. Dan ni just oat biasa. Dia rasa macam ala-ala macam korang minum air Nestum. And lastly kita ada dia punya bahagian refreshing tea dia. I ambil apple and also carrot. Sedapnya bau dia. Sedap. Oolong tea ni dia macam rasa macam pahit-pahit, tapi dia campur dengan rasa manis, rasa apple. Macam tu. And yang ni carrot. Carrot ni dia rasa macam carrot dengan carrot susu. Sedap. Overall I memang suka gila semua air dia sebab air dia tak manis. Ada oat pun tapi dia tak rasa muak. Paling recommend korang ambil yang konjac punya bubble tea edition.